Hari ini, kita akan mengembara kembali ke masa lampau, ke sebuah bandar yang pernah jadi pusat graviti dunia, sebuah metropolis yang melahirkan algebra, merevolusikan perubatan dan jadi denyut nadi intelektual planet ni. Yap, kita nak bercerita tentang Baghdad. Okey, kita mulakan dengan satu soalan. Cuba fikirkan tentang pusat inovasi, teknologi dan ilmu pengetahuan hari ini, macam Silicon Valley. Sekarang, bayangkan tempat yang sama, tapi 1000 tahun yang lalu. Agak-agak kat mana tempat tu? Jawabnya, Baghdad. Selama berabad-abad, bandar inilah pusatnya. Ia bukan sekadar sebuah ibu kota empire. Ia adalah jantung peradaban dunia yang berdenyut dengan sangat kencang. Dalam tempoh 400 tahun yang memang luar biasa ni, yang kita kenali sebagai zaman keemasan Islam, Baghdad jadi pusat kepada satu ledakan intelektual, budaya dan saintifik yang jarang-jarang sekali kita nampak dalam sejarah manusia. Jadi macam mana semua ni bermula? Macam mana sebuah bandar legenda boleh lahir? Nah, kisahnya bermula dengan cita-cita seorang pemimpin yang nak bina sesuatu yang dunia belum pernah saksikan. Percaya tak? Baghdad ni asalnya hanyalah sebuah kampung kecil. Tapi pada tahun 762, Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah nampak potensi lokasi ini untuk bina sebuah ibu kota yang megah. Dan hasilnya, dalam sekelip mata, ia berubah menjadi salah satu bandar terbesar dan tersibuk di planet ni. Dan reka bentuknya. Wah, memang futuristik habis. Al-Mansur bina Baghdad dalam bentuk bulatan yang sempurna, dengan masjid utama betul-betul di tengah. Lepas tu, ada beberapa lapisan tembok yang kelilingi istana, pejabat pentadbiran dan barek tentera. Senang cerita, rekaannya sangat kukuh. Kalau ada serangan zombie masa tu pun, memang susah nak tembus. Tapi kan, kekuatan sebenar Baghdad bukan pada tembok batunya, tapi pada akalnya. Jom kita kenali institusi yang jadi enjin intelektual bandar ni, Beit Al-Hikmah. Cuba bayangkan ni, dalam dunia yang sering berpecah belah disebabkan kepercayaan, Beit Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan adalah tempat di mana sarjana Islam, Kristian dan Yahudi boleh bekerjasama. Mereka tak peduli pun anda dari mana asalkan anda ada idea yang bernas. Matlamat mereka cuma satu, ilmu pengetahuan. Di sinilah angka sifar dari India disempurnakan yang kemudiannya melahirkan algebra. Di sinilah juga peta-peta bintang dilukis dengan ketepatan yang sangat mengagumkan. Dan di sinilah teks-teks perubatan kuno diterjemah dan dikembangkan yang menjadi asas kepada hospital moden yang kita ada hari ini. Nak faham betapa hebatnya Beit Al-Hikmah ni? Fikirkannya macam ni, ia umpama Google Scholar versi abad ke-9. Semua pengetahuan dunia yang ada pada masa tu dikumpulkan, diterjemah dan boleh diakses di satu tempat. Memang enjin carian ilmu terhebat pada zamannya. Salah satu sumbangan terbesarnya ialah gerakan penterjemahan. Dan ini bukan sekadar kerja menterjemah tau. Ini adalah satu misi penyelamatan intelektual. Tanpa usaha gigih para sarjana di Baghdad, karya-karya hebat macam Aristotle, Plato dan pemikir agung yang lain mungkin dah lama hilang di telan zaman. Silap-silap, zaman pembaharuan Eropah pun mungkin tak akan berlaku. Mestilah, semua kemajuan intelektual ni perlukan dana yang besar kan? Jadi, dari mana datangnya kekayaan Baghdad? Jawapannya terletak pada kedudukannya sebagai hub ekonomi dunia. Pada zaman kemuncaknya, Baghdad adalah rumah kepada hampir 500,000 orang. Nak bagi perbandingan, populasi London pada masa yang sama mungkin tak sampai 20,000 orang. Jadi boleh bayangkan betapa besarnya metropolis ni. Cuba bayangkan, Baghdad ni macam lapangan terbang antarabangsa hari ni. Tapi untuk kafilah unta dan kapal-kapal dagang, sutera dari China, rempah dari India, emas dari Afrika dan kaca dari Mediterranean, semuanya mengalir masuk dan keluar dari pasar-pasarnya yang sentiasa sibuk. Kekayaan ini juga mencetuskan satu revolusi pertanian. Tanaman-tanaman baharu macam oren, pisang dan bayam diperkenalkan ke rantau ni. Industri gula pun berkembang pesat yang mengubah cara orang makan dan minum di seluruh dunia. Jadi, lain kali anda tambah gula dalam kopi, ingatlah yang ia bermula dari zaman ni. Tapi, macam semua zaman keemasan yang lain, ia tak kekal selamanya. Selepas berabad-abad lamanya berada di puncak kegemilangan, era Baghdad berakhir dengan begitu tiba-tiba dan dahsyat. Tahun 1258, ingat tarikh ini. Ia menandakan satu titik perubahan yang sangat tragik, bukan saja untuk Baghdad tapi untuk seluruh dunia. Pada tahun tu, tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu bandar Baghdad.
Mereka bukan sekadar menakluk, mereka musnahkan segalanya. Perpustakaan-perpustakaan agung dibakar dan ada yang kata Sungai Tigris sampai jadi hitam sebab dakwat dari berjuta-juta buku yang dicampakkan ke dalamnya. Zaman keemasan Baghdad berakhir dengan api dan darah. Jadi, selepas kita dengar semua ni, kenapa kisah Baghdad masih penting untuk kita hari ini? Apa sebenarnya legasi yang ditinggalkannya? Inilah warisan abadi Baghdad. Ia bukan sekadar sebuah bandar purba. Ia adalah bukti kukuh. Satu idea bahawa bila sebuah masyarakat yang pelbagai kaum dan agama menghargai ilmu pengetahuan dan membuka pintunya kepada dunia, ia boleh capai perkara yang sangat-sangat luar biasa. Ia adalah pusat perdagangan, rumah kepada akademi terhebat dan pemangkin yang memelihara ilmu untuk kita semua nikmati hari ini. Kisah Baghdad ni tinggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk kita renungkan. Ia tunjukkan puncak pencapaian manusia, tapi pada masa yang sama, ia juga tunjukkan betapa rapuhnya kemajuan tu. Jadi, bila kita tengok bandar-bandar super kita hari ini, macam New York, Tokyo atau London, apakah pengajaran paling besar yang boleh kita ambil dari kebangkitan dan kejatuhan tragis Baghdad? Cuba kita fikirkan bersama.